okey. Sini. Tu grade trigger. Wah, strike ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Amal Fishing. Okay, apa khabar geng? Bertemu lagi pada episod kali ni. Okay, aku berada di bumi KLI 2 geng. Okay, aku tu spot hari ni tanggal 28 hari bulan 6. Jam menunjukkan 9 pagi geng. Baru sampai je spot ni. Aku masuk dalam geng. Spot berdekatan dengan kilang lah. Masuk dalam ni. Kita cuba dalam ni. Kali ni kita turun ke KLI 2 pula. Okey, hari ni aku nak hanyakan satu reel lah daripada sisa, iaitu sisa Senko. Dia baru keluar saja. Nanti aku tunjuk pada korang dia punya bending macam mana apa semua. Korang stay tune lah, jangan ke mana, teruskan menonton. Okey, mantap. Okey, ini kotak dia geng. Ni kotak dia. Okey, sisa Senko. Okey, gear ratio dia 8:1. Okey, kita tengok. Okey ni. Okey geng, dah keluar masukkan tali dah. Okey, apa yang menarik pada reel ni, dia agak ringan je. Bell bearing dia 6+1. 5+1. 6 bell bearing. So dia punya NMB dalam dia punya magnet dia magnetnya ada 10 magnet dia. Macam lawa, bending dia lawa. Okey, no dia color dia merah hitam yang menarik merah hitam. Ada hitam, ini hitam mati, merah mati. Cek lah. Okey. Macam lah. Kita ni kan ada ni. Dia punya gear ratio 8:1. Harga kena barang-barang. Harga tak mahal ya. Bawah pada 100. Korang boleh cek di selanjutnya korang boleh cek di ruangan description di bawah. Aku letakkan. Okay, hari ni kita pair dengan road daripada sisa juga. Sisa road daripada sisa Overcast. Okay, ni 718 LB 2 pieces didatangi dengan cincin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cincin. 8 cincin sesuai untuk main toman, haruan dan sebagainya. 6-17 agak lembut. Di tangan aku ni dia agak panjang sikit. Dia 7 kaki lebih lah. 7 kaki lebih dia punya panjang. Dia ada 3 pilihan. B762 dia ada 3 pilihan panjang rod dia. Dia sertakan spinning pun ada dah keluarkan spinning sikit. Okay, dia punya tempat pegang ni cantik, menarik ke. Yang belakang ni tu, belakang dia macam tu. Sisa punya logo. Dia punya belakang ni monolithic grip. Ni belakang. Okey, tanpa masa, bismillah, kita pasang. Sisa dengan sisa. Oh, tak lupa juga reel ni ada drag clicker dia. Okey. Sini. Tu drag clicker.
jangan lupa gunakan tarikan semburan. Stay. Karena korang nak guna, goncang dulu. Spray. Okey, nampak. Oh. Wah, slide ni. Ui. Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Anjing. Baik geng. Saiz. Alhamdulillah. Nice. Hanya mencangkut di situ. Hanya mantap babu. Gemuk. Tak ada ni. Oh, tak. Oi. Ai, ibu dia. Tamat video aku untuk hari. Oh, penat-penat. Musim panas pula kali ni. So nampaknya tak ada nampak redup lah. Panas ni. Jadi aku penghujung spot Galai 2 ni. Bukan hujung, aku masuk hujung tadi. Lepas tu aku keluar balik pintu utama dia lah. Starting lah tu. Itu duduk ban dia. So sini kan keluar orang. Naik berapa kilo.
sejarah dia pernah naik kat situ. So sini banyak sejarah lah, ramai pasal yang naik ke Abang Korban. Jadi hari ni berpuas hati lah dengan rel baru. Dengan rel ni hanya so sisa Sainco lulus boleh lah. Dia gear dia ada 10. Dia aku pakai dalam gear 567. 567 3 gear tu je boleh. Cantik kita setting tu. Lepas tu note dia, setting note dia. Kemudian dia punya drag cracker dia, aku setting lah. Bunyi dia bunyi macam ni. Tu. Cakap dia dah dapat seko lah, alhamdulillah. Seko untuk hari ni. Ok, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu. Kalau hantar button subscribe dulu, like, share dan komen. Semoga kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.